Lepas tu yang paling best pasal RX-7 ni, dia satu yang kelainan sikit sebab dia tak perlu pun nak tuning untuk keluar dia punya api. Dia dah memang auto. Bila kau drop gear, dia akan keluar api yang panjang tu. Api oren. Dia bukan api biru. Api biru kau kena rem kan. Biasanya GTR ke kereta-kereta lain kau kena rem baru keluar api kan. Tapi RX-7 dia tak. Kalau kau rem memang tak keluar api. Tapi kau kau tengah idle, kau drop gear ataupun kau tarik kan. Lepas tu kau drop gear. Tengah idle tu kau lepas je minyak tapi kau tengah drop gear. Even kau slow pun dia boleh keluar api. Itulah kelebihan 13B rotary ni guys. So dia unik lah. Pada dia sangat unik. So daripada enjin dia limited, daripada segi body, daripada mata nampak old school, daripada segi dia punya kalau kau remap apa semua tuning pun dia pergi kau-kau lah. Guys, aku nak 100 orang je limited untuk join circle aku, circle padu aku 2026 ni. So guys, aku akan buat bootcamp dengan korang, travel dengan korang seluruh dunia. Cepat guys, keliling kat bio sekarang ni. See you on top.